Murid itu ialah mim, ra, ya, dal. Mim tu apa? Mim tu mahabbah, cinta. Kalau tak cinta, dia takkan jadi seorang murid. Ra, ra'a. Ra'a tu melihat. Dia mesti pernah melihat guru. Dia tak boleh dalam live ke, luar ke, tak pernah jumpa, tak boleh. Dia mesti pernah jumpa. Itu namanya ra'a. Al-ya, ya kan? Murid, mim, ra, ya, yakin. Dia mesti yakin dengan guru dia. Jadi sebelum dia yakin dengan guru dia, dia mesti pilih dulu guru dia. Betul tak boleh jadi guru? Selepas dah betul, dah pilih, betul akidah, betul fiqah, semua dah betul, baru pilih jadi guru, baru bai'ah. Bila dah bai'ah, yakin. Kemudian dal. Dal tu dawam. Dawam tu maksudnya dia ikut macam mana sifat guru dia. Bila guru dia bangun, apa guru dia baca. Bila guru dia tidur, apa guru dia baca. Bacaan dia, jalan guru dia, macam mana doa guru dia, semua dia ikut. Itu